Dan bersempena dengan PGRM pada hari ini, saya juga akan membuat pengumuman iaitu kerajaan melalui KPDN akan melaksanakan program skim kawalan harga maksimum musim perayaan 2025 bagi dua perayaan, iaitu perayaan keamatan dan juga perayaan Gawai. Keamatan disambut di Sabah, kita tahu, dan juga Gawai bagi Sarawak. Dan tempoh pelaksanaan untuk tahun ini bagi skim ini adalah selama 7 hari bagi setiap perayaan, iaitu bagi Pesta Keamatan akan berlangsung bermula 27 Mei hinggalah 2 Jun, dan bagi Pesta Gawai pula adalah pada 29 Mei hingga 4 Jun. Jadi 7 hari. 3 hari sebelum perayaan Kemuncak, sehari pada hari Kemuncak tersebut, iaitu 31 Mei bagi Keamatan dan 1 Jun bagi Gawai, dan 3 hari selepas daripada hari Kemuncak perayaan tersebut. Dan untuk keamatan, kita telah menyenaraikan sebanyak 10 jenis barangan, iaitu peningkatan sebanyak 2 barangan berbanding skim yang dilaksanakan pada tahun lalu, iaitu melibatkan pertambahan 2 jenis barangan baru, bawang kuning besar import dan juga bawang merah besar import. Bagi Pesta Gawai juga peningkatan, kita lihat peningkatan sebanyak 3 jenis barang. Kalau dulu tahun lepas 8 jenis, kini naik kepada 11 jenis barang yang disenaraikan, yang melibatkan pertambahan kelapa biji, kelapa parut dan juga santan. Jadi penentuan jenis barangan, tempoh dan semuanya ini adalah bersandarkan kepada kita melihat barang-barang keperluan pengguna utama pada musim perayaan. Yang kedua, bekalan. Yang ketiga, hasil daripada perbincangan dengan Kementerian Pertanian dan juga Kementerian dan agensi-agensinya yang bertanggungjawab terhadap bekalan, dan juga atas persetujuan daripada industri melalui series of engagement yang kita laksanakan. Jadi kita mahu ada pendekatan menang-menang, menguntungkan, memanfaatkan pengguna, dan pada masa yang sama tidak terlalu membebankan komuniti peniaga kita untuk tempoh 7 hari tersebut. Dan seterusnya saya ingin maklumkan bahawa pelaksanaan skim ini adalah berpandukan kepada Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Dan sebaik bermulanya, dan sebenarnya sekarang pun penguatkuasa kita akan turun, dimulakan dengan pemeriksaan dan advokasi terlebih dahulu untuk memastikan industri kita memahami tentang skim ini dan barang-barang yang terlibat. Dan sebaik saja bermulanya nanti, tempoh yang telah ditetapkan, pegawai penguatkuasa kita akan turun memantau untuk memastikan barang-barang yang dijual tersebut adalah mematuhi harga maksimum yang ditetapkan, tidak melebihi daripada harga maksimum tersebut. Dan yang kedua adalah penggunaan tanda harga khas berwarna pink untuk menunjukkan bahawa barang-barang ini adalah barang yang terlibat di bawah skim ini.